Ada orang tanya, Daus, bagus ke kalau kita ada dua portfolio emas dalam satu masa yang sama, which is Versa Gold dan juga Public Gold dalam satu waktu? Jadi guys, sebenarnya korang kena fahamkan yang ada dua fungsi yang berbeza dekat sini. Yang pertama, Versa Gold ini lebih kepada emas ETF, bermaksud korang tak boleh nak tukar. Korang punya emas dalam Versa Gold menjadi emas betul, emas fizikal, emas gold bar, emas coin semua tu tak boleh. Korang hanya melabur untuk keuntungan pergerakan harga emas apabila dia naik nantilah, dan korang akan rugilah kalau harga emas jatuh. Jadi senang cerita, dia tak boleh nak convert jadi emas fizikal. Tapi disebabkan dia adalah ETF saja, so itu bermaksud fee yang dikenakan sangat-sangat rendah, iaitu hanya 0.33% setahun. So dengan itu, Versa Gold ini adalah sesuai untuk investor ataupun pelabur yang betul-betul nakkan highest profit, pure profit daripada pergerakan harga emas dan tak ada desire ataupun keinginan nak tukar menjadi emas fizikal langsung. Dan berbeza pula untuk Public Gold. Public Gold ini korang ada emas digital and ada jugalah emas fizikal. Tapi biasanya orang yang pakai emas Public Gold ni, dia akan lebih prefer lah untuk ada emas fizikal ataupun one day dia nak tukar menjadi emas fizikal. Which is bagus lah kan dapat pegang emas tersebut. Cuma kekurangan Public Gold ni, PG ini, dia punya spread itu terlalu mahal. Once korang tekan saja button buy, maka korang akan rugi negatif 8% sebab adanya spread perbezaan di antara harga yang korang beli dekat PG dan harga berapa yang diorang sell ataupun terimalah oleh PG. Maknanya buy sell punya perbezaan, itulah fee yang kena bayar 8%. Jadi itu bermaksud harga emas kena naik 8% dahulu, barulah korang mula break even, baru korang ada untung lah, senang cerita kan. Which is banyak sebenarnya nak naik kena 8% ni. And then apabila korang nak tukar emas digital tersebut dalam PG tadi nak menjadi emas fizikal, korang kena bayar lagi premium. Jadi premium ini bagi Daus masih lagi berbaloi, murah. Cuma spread tu saja 8%, terlalu tinggi guys. Jadi persoalan saya yang tanya Daus tadi, adakah bagus kalau ada kedua-dua platform? So jawapan Daus memang bagus kalau pandai guna. So macam Daus ni pun dah guna dua platform ni, Daus ni pun nak untung lah menabur dalam emas. Silakan, siapa tak nak untung kan? Tak kisah menabur dalam apa, menabur dalam emas ke property, kita nak untung, itulah investor. And then one day, satu hari nanti Daus pun sendiri nak tukarlah emas Daus menjadi emas fizikal. Daus teringin lah nak pegang emas betul tu kan. So caranya apa yang Daus buat, Daus invest mostly selama long term ke dalam Versa Gold, dan disebabkan fee yang dikenakan dekat Versa ni rendah, maknanya tak adalah negatif 8 kan, hanya 0.33% setahun. Untung tu senang nak nampak, lagi cepat untuk kita nampak. So and apabila one day nanti Daus dah berpuas hati dengan untung tersebut, ataupun Daus teringin nak tukar jadi emas fizikal, Daus apa? Daus withdraw lah duit yang ada dalam Versa Gold menjadi duit biasa dalam bank, and then kita pergi beli emas fizikal. Jadi untuk beli emas fizikal ni Daus prefer untuk beli di Public Gold lah, sebab Public Gold emasnya kira quite murah dalam bentuk fizikal lah. Fizikal dia murah kalau korang compare dengan kedai lain, contohnya yang paling mahal lah Habib ke ataupun barang kemas ke. Jadi gold bar dekat kedai ataupun barang kemas memang sudah pasti dia punya nilai tu akan lebih kurang lah berbanding kalau kita beli Public Gold. Hal yang lain satu, meme gold, yang tu pun tengah naik sekarang, jadi lebih kurang lah macam tu, tak meme gold ataupun Public Gold. Jadi kesimpulannya Daus gunalah kedua-dua platform. Jadi itu cara Daus. Yang penting korang tahulah apa matlamat korang. Korang nak profit saja daripada emas ataupun korang nak tukar dia emas fizikal ataupun nak dua-dua macam Daus pun boleh, tak ada masalah. Jadi guys, kalau korang nak guna Versa Gold, make sure korang daftar Versa, guna kod VDAUS sedikit supaya korang dapatlah free reward sebanyak RM10. Tapi kena deposit dulu lah RM100 ke dalam mana-mana fund yang ada dalam Versa, dan korang akan terima free reward RM10 tersebut dalam masa 30 hari. And once korang dah join Versa guna link Daus, korang boleh join lah grup stok Daus di dalam WhatsApp dengan tekan saja link di bio. Jadi guys, kalau korang ada apa-apa soalan tentang emas ke, tentang pelaburan biasa ke, korang just komen saja, Daus akan cubalah buat video tersebut untuk korang, ataupun tekan NJL dan tanyalah soalan korang di sana juga pun boleh guys. So itu saja, jangan lupa like video ni, komen soalan korang, dan jangan lupa follow Daus. Pastikan orang hilangkan button logo tambah dekat kepala Daus tu. Kalau korang dah buat, korang memang terbaik. Jumpa korang semua pada video akan datang.